Apabila kita menghadapi situasi di mana apa yang kita usahakan masih lagi belum berjaya, kita selalu menghadapi kegagalan demi kegagalan. Kalaulah kita berada dalam situasi sebegini, ketahuilah bahawa yang ada benda lagi yang tak betul kita buat. Kita masih lagi belum buat benda yang sepatutnya boleh bawa kita kepada kejayaan. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah kita kena nilai balik apa yang kita buat tu, adakah kita ni duk buat benda yang sama. Kalau asyik buat benda yang sama dalam satu tempoh masa yang lama dan mengharapkan ada satu perubahan, ada satu hasil, memang benda tu payah nak berlaku lah. Jadi apabila kita melakukan sesuatu itu dan masih tak menjadi, maka kita kena tengok balik. Kena sedar bahawa ada benda yang masih lagi kita tak buat dengan betul. Kita kena cari benda tu dan pastikan kita perbaiki sampai kita betul-betul jumpa jalannya.